Cukup bagi nasi ayam. Nasi ayam berempah no. Betul nak 2 set. 2 set no. Satu biasa, satu special. Betul. Ya. Ni ayam untuk nasi ayam. Ya, ni ayam untuk nasi ayam. Kita goreng ayam ni panas-panas no. Masa orang nak minta nak makan tu baru kita goreng ni. Boleh pilih ayam kat cikgu. Atas paha. Atas paha no. Okey. Okey, ni ayam atas paha no. Hak ni sos kicap. No? Okey, sos kicap. Cabai nasi ayam dan ni kicap pada no. Okey. Nasi no. Ayam ketul setengah no. Boleh. Ni special. Kalau ayam double 2 ketul. Cikgu buah ni cikgu bubuh Thai lah. Okey. Dengan ni. Yang ni special lah. Ya, ni ayam special. Okey. Cuma ayam lebih, sos dia pun sama, kicap dia pun sama. Dan nasi cikgu akan bubuh lebih juga separuh. Faham. Ni kicap lah. Ni kicap dia. Okey, sama macam tadi juga, cuma hak ni special ayam lebih. Okey, dan cikgu akan tadi satu mangkuk, sekarang cikgu tambah lagi setengah. Ni special. Kalau ayam lebih, mana ayam saja lebih, nasi biasa. Bagi mi rebus kuah tulang. Okay, mi kuah tulang. Ya, betul. Alright. Dalam mi kuah tulang ni ada apa je, Mak? Dia ada telur. Okey. Telur sayur-sayur lah. Lepas tu tulang. Okey. Macam sayur ni toge, sawi. Alright. Okay. Yang ni apa ni? Macam tulang ni kita tak 3 letul. Lepas tu kita boleh isi sikit. Okey. Tengoklah kalau macam special dia lebih lah. Faham. Memang kuah panas siap-siap dah no. Panas siap-siap. Sebab kan kadang-kadang customer ramai tak dan. Faham. Dia kena ni siap-siap lah telur tu. Okey. Tapi dia sentiasa panas lah. Faham. Lepas tu? Ni nak tabuk bawang goreng, daun sup. Faham. Lepas tu cabai sikit ni hiasan lah nak bagi cantik kan. Ni RM17. RM17 ya? Ya. Alright. Cikgu menjaga start pukul 11 pagi sampai pukul 6.30 pagi no. Cikgu cuti tiap-tiap hari Khamis dengan hari Jumaat.